Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir, kita yang berada, kita yang duduk pada malam ini, mudah-mudahan didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberadaan kita, perhimpunan, perkumpulan kita pada malam ini mendapat rahmat, mendapat maghfirah, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ni kita nak sambung pengajian kitab kita. Kita sampai kepada hadis ke-35. Hadis ke-35. Kematian adalah suatu kepastian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت، أو كما قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Akthiru, Nabi kata perbanyakkanlah. Nabi suruh kita ni perbanyakkanlah. Perbanyak apa Pak Long? Perbanyak kumpul harta benda di atas dunia ni ke? Perbanyak buat apa? Nabi kata dalam hadis hasan sahih ni, Nabi kata, Akthiru min zikri hadhimil ladzat. Perbanyakkanlah olehmu mengingati sesuatu yang memutuskan kepada segala kelazatan. Nabi suruh. Nabi kata perbanyakkanlah. Perbanyakkan apa dia? Perbanyakkanlah mengingati. Ingat apa? Ingat segala sesuatu yang akan memutuskan segala kelazatan. Datangnya dia, habis dia kerat habis. Segala kelazatan di dunia ni, dia kerat habis. Apa dia? Kematian. Ni Nabi suruh kita ingat belum? Mati ni bila dia mai, habis.
Kita ni, dunia ni, nak abang, kata dunia ni, dia bukan satu kenikmatan yang kekal, Pak Long. Dunia ni adalah satu kepalsuan. Dunia ni. Apa yang kita ada ni, palsu belaka. Kadang-kadang bukan hakikat, tetapi hanya satu angan-angan dan khayalan. Boleh faham? Saya tak nak faham. Faham saya kata awak? Tak apa faham. Saya pun tak faham saya kata apa. Dunia ni, apa yang kita ada di dunia ni, dia adalah satu bentuk khayalan. Khayal. Sebab tu dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim ataupun Imam Bukhari, saya tak ingat dah. Nabi cerita bagaimana keadaan satu orang di akhirat kelak. Satu orang di akhirat kelak. Dia ni, waktu dia duduk di dunia dulu ni, dia adalah satu manusia yang Allah Ta'ala lungguk dan himpun kepada dia segala kenikmatan dunia. Orang ni. Masa dia duduk di dunia dulu ni, dia ni satu orang yang Allah Ta'ala lungguk kepada dia kenikmatan di dunia. Allah bagi kepada dia kenikmatan di dunia ni. Kawan ni, dia duduk di dunia dulu, dia kaya. Dia satu orang yang kaya. Duduk di dunia dulu. Kaya-kaya. Balong. Kereta ni dia atok di rumah. Sebab kita atok pasu bunga di rumah kita. Dia atok. Orang kaya, balong. Kita ni kita tak kaya. Mau kaya, atok kita lagu pasu bunga juga. Rumah ni, ya Allah, punya besar. Dia ni dulu atas dunia. Dia nak apa semua dapat. Orang pun berkenan kat dia. Hak kata orang perempuan ni berkenan belum. Dia ni berjalan pun tak larat dah. Jangan duk cerita hal lain. Jalan pun tak larat dah. Kencing pun tak masuk mangkuk jamban. Duk masuk dalam kasut selipar. Tapi dengan duit banyak ni, boleh faham kot kencing masuk kasut selipar. Saya boleh hayat tu orang ni. Saya pergi mengajak kuliah duha. Ada mengajak, habis mengajak kuliah duha tu duduk makan. Pak Long ni daripada dulu sembang tak nak jatuh. Daripada kaki jari penuh sampai tinggal 2 batang. Sembang tak nak jatuh. Kencing manis. Bukan kes terajar orang. Kes kencing manis. Jari duduk nak kerat tu bukan kes bergaduh. Kes kencing manis. Kita ni jari berhilang ni kes bertumbuk dengan orang. Dia ada kes kencing manis. Potong satu, potong nanti lah kali tinggal 2. Tapi mau sembang tu kau. Itu kita duk bahas bab. Nabi sebut dalam syurga ni dia ada satu ladang. Ladang ni dia ada satu mahligai. Mahligai ni ada 1000 bilik. Dalam mahligai ni, satu bilik ada 1000 katil. Satu katil ada 1000 bidadari. Bayang. Masa saya duduk mengajak di Perlis tu, di Berseri Perlis, saya mengajak ada satu surau. Kuliah tu ramai lah duduk main. Bila kita baca hadis ni, Pak Long dia duduk tepi saya, dia tanya, nak larat? Pelik Perlis dengan pelik Perlis dia. Kita duduk bahas ni, kata ni, satu mahligai ni ada 1000 bilik. Satu bilik ada 1000 katil. Satu katil ada 1000 bidadari. Terus dia sambut ke tepi tu. Nak larat? Dia tanya saya. Saya pun balik. Dia kata apa dia belum? Ramai tu ada nak larat. Dia pelik Perlis orang tu ni. Dengan tua-tua ni tiap mau dah. Saya kata tak belum. Duduk dalam syurga ni. Pak Long jadi muda. Tak tua dah. Mati dia tak kat tua lah. Tu tak tua dah. Mangkit di syurga. Umur 30-an. Nak kena pesan kat anak-anak buh ubat kuat siap-siap. Kau jelah kain kapan tu dia kata. Hantar saya pergi kuliah baru ni. Habis-habis saya kata Pak Long faham. Saya ngejak saya. Saya minta makan. Dia kata faham. Dia kata bidadari ramai orang sana. Kawan dia kata,
Tak apa, nanti kita muda tak apa. Dia kata tak, kita lah pun tak apa. Cik, sembang. Hak jari dengan 2 batang. Saya kata boleh lagi ke? Boleh enjin baru aku start lah kot mana pun. Tu sembang. Saya kata Pak Long ni mau lagi menikah. Tunggu. Sembang habis saya sembang. Saya pun nak pergi balik naik kereta. Bini dia ni ketua hak biro muslimat tu. Bini dia ni tiap-tiap bulan kan tunggu saya kat kereta tu. Dia duk bagi hak bungkuih balik kat bini saya. Saya ambil dia kata mana tu? Tu ontor tu. Tu ontor tu. Dia kata kursi batu tu. Siapa dia kata? Tu ontor tu. Awak. Tu sembang nak menikah saja. Saya kata kat bini dia. Allah tak biar pergi ke dia. Ustaz abang dia pergi cari lah nak. Dia duk kata kalau dapat muda tu dia kata boleh buka buku pink lagi. Sembang Ustaz. Oi dia kata. Hak duk ada tu pun beda kencin. Ni dia kata. Kencin pun Ustaz. Tak masuk dalam mangkuk jamban. Duk meleleh kau paha masuk dalam kasut selipar. Ini dia kata. Abang dia. Cari dia nak sangat cari. Tu yang saya boleh ilmu kencin masuk dalam kasut selipar. Aduh. Kita duduk di dunia ni Pak Long, sonok tak? Tak sonok. Sebab apa? Semua ni akan berakhir. Pak Long, semua ni akan berakhir hidup di dunia ni. Lalu Nabi kata bila mana lelaki ni dihadapkan di akhirat kelak, dia di dunia ni, dia menjadi manusia yang Allah lungguk kepada dia kenikmatan dunia. Tapi pi akhirat kelak menjadi ahli neraka. Hak ni kita tak mau Pak Long Hak ni kita tak mau. Duk di dunia kaya, tapi pi akhirat duduk dalam neraka. Hak ni kita tak mau. Bila dia duduk dalam neraka, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, celup dia ni dalam neraka. Sekali celup ambil dia ni, terap, angkat. Sekali celup bukan lama. Cak. Tak lama. Bukan picap, tinggal duduk, kena pegang. Tak. Cak. Sekali dia kena celup, diangkat, letak. Lalu malaikat tanya dekat dia. Malaikat kata apa dia? Hang ingat lagi tak nikmat yang hang pernah dapat di dunia? Dulu atas dunia ni hang dapat nikmat macam-macam ni. Kaya. Jalan mengengkang orang perempuan mau. Ni yang kata nikmat dunia ni Pak Long. Hang ingat lagi tak dulu ni? Dia jawab apa dekat malaikat? Dia kata aku tak pernah dapat apa-apa nikmat pun dulu ni. Terlupa habis nikmat dunia yang dia bangga dulu dengan hanya sekali celupan di dalam neraka. Sekali celup, lupa habis nikmat yang dia pernah dapat di dunia dulu ni. Tu yang kata Pak Long, kematian ni dia habis ke semua. Sebab tu Nabi kata kena ingat mati banyak-banyak. Manusia ni yang jadi pelik ni kerana apa dia? Kerana tak ingat kepada mati. Saya nak kata lagu ni Pak Long. Malam ni saya tak mau baca banyak hadis. Saya nak baca hadis ni malam ni. Satgi kita baca ulasan dia satgi ni, huraian dia ni, keterangan dia habis. Malam ni saya nak baca satu hadis Padan dengan kita orang ni cuti Pak Long. Penuri banyak ke belah baganya. Ada penuri ni betul. Ada anak nikah minta orang zat orang kita. Di malam ni dia bukan boleh mengajak lama-lama nampak Pak Long bukan lelarat. Gagah mai bini paksa. Mau bini tak ajak pakai tak mai dah. Dia kata ustaz tak larat. Saya nak tarik perhatian Pak Long lagu ni Ni bukan nak ajak pada malam ni, saya bukan nak ajak, cuma nak pesan kat diri saya, nak pesan dekat Pak Long, nak pesan kat Pak Long. Kita akan mati. Bila tak tahu. Dia kata tak mati ustaz duk hidup. Ni bukan tak mati lagi. Mati Pak Long. Pak Long balik kira tengok hak umur dengan Pak Long ni ada berapa orang lagi kot dalam baganyok ni. Dulu ada 20 orang. La darat pi darat mai, tolak mai, tambah mai, tinggal 4 orang. Hak boleh berjalan pun Pak Long. 3 lagi. Satu gila nyanyuk. 2 lagi 3 selenden. Pi mai tinggal Pak Long. Mati Pak Long. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang pertama tu,
Pak Long ingat, tengok balik. Hadis yang pertama kita baca dulu ni, Pak Long. Sorry, bukan hadis. Hadis yang pertama. Pak Long tengok. Pak Long balik tengok di rumah hadis yang pertama. Pak Long muhasabah. Pak Long boleh jawab tak 4 soalan tu? Kita mati ni Allah Ta'ala akan tanya balik nikmat-nikmat di dunia. Nikmat-nikmat di dunia ni Pak Long, semua kita akan tinggal. Apa yang kita ada di dunia ni, semua kita akan tinggal kecuali 3. Dalam satu hadis sebut, 3 benda kita tak tinggal. Dia akan ikut kita pergi sana. Ni yang Pak Long cari atas dunia ni, Pak Long. Yang Pak Long cari atas dunia ni, semua Pak Long akan tinggal. Semua saya akan tinggal. Ada rumah besar kita tinggal. Rumah tak ikut masuk dalam kubur dengan kita. Tak. Tinggal bini kita. Tu tinggal maklum belakang tirai tu. Pak Long pun tinggal kat dia banyak. Dia pun kaya. Dia duk mak, jantan lain duk mak. Ya dia. Ni janda kaya ni duk mak. Ya dia. Rumah Pak Long buat besar-besar, jantan baru dia main duduk. Tak keharam Pak Long. Nak sebut panjang-panjang tak apa nak boleh lah penceramah bertauliah. Tak keharam perangai lagu tu. Jantan baru main lena kat rumah kita. Tak keharam Pak Long. Pak Long beli kereta mewah, tinggal. Bini kita menikah lain, jantan baru dia naik. Tak keharam Pak Long. Saya nak tanya Pak Long tolong jawab tak, jangan ada buat muka lagu nak mati lagu tu. Pak Long agak-agak lah mau Pak Long mati, bini Pak Long nikah lain ke tak? Agak-agak. Bukan nak tuduh, agak-agak Pak Long lah mau Pak Long mati, depa menikah lain ke tak? Nikah ke tak agak-agak? Tak. Nak jawab mana gua saya nampak ni. Nikah. Agak-agak. Yang mana banyak? Nikah ke tak? Agak-agak. Nikah. Mak Long. Oh, Mak Long oi. Mau Mak Long mati, Mak Long agak Pak Long ni menikah lain ke tak? Agak-agak. Cengih lah. Lepa tuduh kita sakan. Kita nak kata kat lepa pun fikir. Nikah? Duk tunggu bapak. Pak Long. Pak Long. Kalau Mak Long mati, Pak Long nikah lain tak? Agak-agak. Tunggu bapak lagi. Dia kata. Pak tu kata tunggu bapak. Apa dia Mak Long? Tak ada mati menikah dah. Tak ada mati menikah dah. Tak ada tunggu mati Mak Long noh. Dia tutup nikah dah, tak ada mati lagi. Nak buat lagu mana? Nak duduk seorang-seorang sunyi Pak Long. Nak buat jana anak-anak nikah belakang dah, tinggal Pak Long seorang. Allah, duk buat macam-macam lah. Kepak ni nak menikah lain. Buat demam. Anak kata abah, buat abah. Lain kali anak kata, ni kami pun nak balik tengok kerak-kerak pun duk jauh abah. Seorang duduk dekat Rawang. Seorang duduk dekat Bangi. Seorang duduk Putrajaya. Seorang lagi lah dekat Simpang Renggam. Ni abah duduk demam ni nak buat lagu mana? Jomlah abah pergi duduk rumah kami. Aku tak mau lah. Allah. Dia buat teruk untuk ni. Akan jenuh kan. Game baganyok. Tak lah abah ni. Abah nak duduk demam-demam. Biarlah. Mati seorang-seorang. Biarlah. Lepas mak dia mati tu. Tiap-tiap minggu demam. Dah kali anak duk fikir kata orang tua ni bukannya demam terang menakai. Balik pak orang anak dia kata abah, lah macam ni lah kami nak tanya abah. Kami nak ajak abah pergi duduk rumah, abah tak mau. Lah kita cari pengganti mak boleh tak? Ikutlah. Buat. Boleh bini baru haram tak ada demam. Kata dia telefon anak dia kata ni minggu depan balik nak akikah adik hang. Akikah Pak Long akikah. Anak kata tak tahu celah mana beranak tentang akikah
Tunggu bapak balong dia mati tak nikah. Maklum pun tunggu apa maklum nikah. Kita tinggal balong rumah besar kita tinggal. Nabi apa? Nabi kata apa dia? Yang akan ikut kita ni apa dia balong? Yang akan ikut kita pergi ke kubur ni apa benda? Dua. Ahluhu wa maluhu. Baca dah lah hadis ni, tapi tobat balong tak ingat. Saya ulang balik tak apa. Yang akan ikut kita keluarga kata benda? Ahluhu wa maluhu wa amaluh. 3 hal. Harta, apa nama adik-beradik, kali keluarga, amalan. Fayarji' usnani, 2 balik. Pi hantar balik kata, pi hantar keluarga balik. Wa yabqa wahid, yang akan duduk satu ya, amalan kita. Sebab tu apa yang ada di dunia ni Nabi kata 3 benda je akan ikut kita pergi sana. Amalan kita. Apa dia? Yang pertama Nabi kata apa dia? Sadaqatin jariyah. Ni yang pertama. Hak kita buat di dunia ni yang nak tolong kita di sana ni, yang pertama sedekah jariyah ni bila mati. Saya terang dah, tak tahulah terang tak terangi saya pun tak ingat. Sedekah jariyah ni lagu mana? Sedekah jariyah ni belum. Yang kata sedekah jariyah ni lagu mana? Sedekah yang berpanjangan. Sedekah ni dia sedekah, betul sedekah jariyah. Dua-dua ni pahala besar. Dua-dua ni pahala besar. Sedekah pun pahala besar, sedekah jariyah lagi besar. Sedekah ni lagu mana sedekah? Okey. Pak Long Mat dengar kata ada ni Pak Su nak buat kenduri, masjid nak buat kenduri. Pak Long pun bagilah RM10, RM20, RM30 untuk buat kenduri. Besar tak pahala dia Pak Long? Besar. Sedekah. Sedekah jariyah ni pula lagu mana sedekah jariyah ni? Dengar kata masjid nak tukar kapet, bagi. Dengar ada orang nak mengaji agama, bantu. Ni sedekah jariyah. Nabi kata yang pertama yang takkan putus kepada hampa ni bila hampa mati ni apa dia? Sedekah jariyah. Nabi habaq dah. Ni dia Nabi habaq dah. Nabi kata kena ingat kepada mati. Dan benda yang paling banyak kena buat yang pertama Nabi kata sedekah jariyah. Ni kata Nabi. Dia habaq, dia tunjuk kat kita. Mati ni kena ingat. Benda yang pertama kena buat banyak-banyak ni apa dia? Sedekah jariyah. Jom Pak Long, bermula malam ni kita kena banyakkan sedekah jariyah. Yang pahala berterusan. Apa dia sedekah jariyah ni? Kita bangunkan masjid. Selama mana ada orang sembahyang dalam masjid tu, selama itulah kita dapat pahala. Hei, tak sangka kadang-kadang BP akhirat duk tengok aku ni bukan ada terang mana pun nak amalan. Tengok-tengok mai bertimbun. Dia kata kat malaikat, silap kot. Malaikat buh pahala tu, malaikat panggil nama dia. Dia mai dia kata silap kot. Malaikat kata hang tengok nampak siri dia tempek dekat dinding tu hang. Dia nampak hang. Tengok-tengok betul ya. BGNY 6321 BGN tu dia nampak baganyok tu. 6321. Dia kata betul hang. Dia kata bukan banyak lagu ni kot. Dulu bukannya buat terang mana pun. Malaikat pun kata okey. Dulu ada tak orang tak buat apa kat masjid hang bagi duit? Ada bagi cara-cara saya. Alah RM10, RM5. Ni lepas nak tukar kapet itu ni bagi RM20. Lepas nak buat aircon bagi RM10. Lepas nak buat menara bagi RM5. Bukannya ada terang mana pun. Tu lepas nak buat, malaikat kata betul ya. Buat menara. Lepas buat apa kat menara? Buat speaker. Malaikat kata speaker tu buat apa? Bang lah. Setiap orang yang dengar laungan azan yang main solat, kerana speaker tu diletakkan atas menara, hang dapat pahala
Tu no. Hang bagi kapet berapa puluh? 20. Selama mana ada orang semayang atas kapet tu, hang dapat pahala. Tu no. Dia kata kat malaikat boleh dah ejah nak balik pisat baganyok, nak ambil yang mana ada nak wakaf buang. Dulu dia kata awak yang bagi sikit. Malaikat kata duit ada tak? Ada. Banyak tapi bagi sikit. Misal. Tu malaikat kata dulu ada tak ustaz duk main mengajak tu tak tabung untuk derma tasbih hambuh. Buh RM1. Hak tu. Dia kata awak buh sikit. Orang mengaji agama. Ada tak mereka duk tak tabung hari Jumaat buat makan awam bubuh? Ada. Hak pi makan tu semua hak semayang tu tak? Betul hambuh apa? Buh RM2. Lah. Menyesal tak balong? Menyesal. Jadi kami kong lah. Balong biasa kan? Biasa. Abang tu dia balong. Nganduk mohon kuliah marik balong. Kok pi akhirat tak selamat. Duk pelaga-pelaga lari satu nambut. Ambuih. Dia kata mula duk kata nak buat tu dah. Lagu tu balong. Contoh tak kata kat siapa contoh. Dia selisih lah. Dia kata menatang sungguh. Ku nak tulis dah 2371 pi tulis 2370. Contoh. Jangan duk ambil pula nombor tu balong. Tu nombor contoh. Saya tahun bila saya tak ingat lah. Ada sekali saya tukar kereta. Saya pergi mengajak bulan ni. Bulan depan pergi pula. Pak Long tu dia salah dengan saya. Dia kata, nombor ni. Saya ingat lagi kereta saya masa tu perdana kot. 4928. Dia kata, Saya kata, awak Pak Long. Hari tu kena tu. Saya kata, siapa dia tikam? Siapa? Saya tak kata. Tok siap masjid haram tu kata. Dapat 8,000. Yang kata ada orang ni Pak Long dia mai. 2 kali kereta saya kena. Pertama Wira 5410. Yang kedua perdana 4928. Pak Long try tengok hak luar tu, try tengok Pak Long tu hak luar tu. 772 try tengok Pak Long. Apa? 2980 try tengok. Allah try bila Pak Long. Tak suruh pun Pak Long duk terai dah. Dia kata. Ni kena selisih. Yang pertama. Yang kedua Nabi kata bila mati ni waktu hidup hang kena buat banyak-banyak apa dia? Kena ajak orang ilmu yang bermanfaat. Pak Long nak mengajak orang ilmu agama. Khususlah ilmu yang bermanfaat ni yang pertama kita kata ilmu agama lah. Pak Long nak ajak orang ilmu agama. Pak Long mampu tak? Mampu tak agak-agak? Tak berapa nak mampu Ustaz weh. Jangan nak kata ajak orang tak, nak ajak anak-anak pun tak mampu. Pak Long kena support orang yang mengajak agama. Kena support orang yang mengajak agama. Contoh dia apa dia? Ni kita ada buat kuliah ni. Support. Tanya pihak masjid ni kos untuk bulanan punya kuliah ni, nah saya bagi RM50 sebulan. Pak Long bayangkan aduk main mengaji ni Pak Long, banyak mana? Saya bagi contoh macam ni lah. Okey ya. Kita pergi dekat satu sekolah agama, Mahat Tahfiz ke, sekolah agama ke, sekolah pondok ke, kita pergi. Pak Long duit tak ada lah banyak mana Pak Long Pak Long duit tak banyak mana. Tapi ada lah kita ni. Nak bagi beribu tak ada. Bagi puluh-puluh ya. Pi tanya dia. Ni minta maaf nak tanya nak Ustaz. Ya. Ada tak dekat sekolah Ustaz ni budak-budak susah. Yang mak pak tak mampu nak tanggung pengajian. Ada tak? Ada. Macam saya baru ni Pak Long. Ada satu budak ni anak yatim. Pak dah lah tak ada. Mak pula kerja pun tak menentu. Duk kutip buah neneh kat kebun ni. Ada orang dia janji nak tajar budak tu mengaji. Mak dia pun main hantar lah budak tu mengaji. Tajar 2-3 bulan. Kawan ni pun tak tahu masalah apa. Lari gitu. Telefon tak dapat cari, tak jumpa. Budak ni duk mengaji. Yuran tak ada siapa bayar.
Tunggak kat 9,000. Mak ni dia buat keputusan nak suruh anak berhenti mengaji. Yang budak ni baru nak hafal, boleh hafal apa semua. Pergi tanya ni, sekolah-sekolah lain ada tak? Ada. Anak yatim ada tak? Ada. Ni abang kat pengetua tu, saya tak adalah banyak ustaz. Saya nak pergi sebulan RM20 kat budak ni mengaji. Saya nak mampu, nak tanggung 300 sebulan, saya tak mampu. RM20 mampu tak Pak Long? Agak-agak Pak Long lah, seminggu RM5. Mampu tak nak tanggung budak tu? Bubuh dalam ni, kata ni saya bagi RM20 setiap bulan, RM20 setiap bulan. Budak ni seorang dia duduk mengaji. Mengaji. Dia pun jadi ustaz. Daripada RM20 yang kita tajar dia jadi ustaz, dia mengajar. Agak-agak Pak Long duduk dalam kubur, pahala dapat tak agak-agak? Agak-agak dapat tak? Waktu dia mengaji pun Pak Long dapat pahala. Waktu dia mengajar pun Pak Long dapat pahala. Dia mengajar. Hak budak-budak dia ni pula 15 orang jadi ustaz. Daripada RM20 sebulan tadi. Agak-agak Pak Long dapat pahala. Budak dia pula mengajar. Budak dia pula mengajar. 40 orang jadi ustaz. Tu dia tu. Sampai bila Pak Long? Sampai kiamat tak habis pahala. Sampai kiamat tak habis. Ni kata sedekah jariah. Lepas tu pula mengajar pula ilmu yang bermanfaat. Dia bukan takat tu Pak Long. Hak orang dapat faedah daripada pengajian dia. Dia tak mengajar tinggi-tinggi, dia mengajar orang semayang bagi betul. Selama mana kawan tu duduk semayang, selama itulah kita duduk dapat. Sebab tu saya kata, kerja dakwah ni bukan kerana nak kaya. Saya nak cerita boleh? Ini bukan nak mengata, ni nak cerita. Lillahi ta'ala niat saya nak bagi iktibar dan pengajaran kepada tuan-tuan. Pak Long dengar cerita yang saya nak cerita ni, Pak Long kena set dalam kepala, bukan kita nak cerita aib orang. Dan saya takkan sentuh nama kawan tu siapa dia. Cuma saya nak cerita sebagai iktibar dan pengajaran kepada kita. Boleh Pak Long? Dengar ni Pak Long betul niat. Saya yang nak cerita betul niat, saya nak cerita kerana iktibar. Pak Long hak dengar, Mak Long hak dengar pun untuk pengajaran. Ada seorang kawan saya, bukan rapat lah, tak rapat sangat. Dia ni ustaz jugalah. Tapi bukan ustaz yang duk mengajar kata ni. Dia duk mengajar lokal punya tempat lah. Ustaz lokal lah. Dia punya kawasan dia tu. Tapi saya kenal lah. Bila dia duk mengajar ni, dia duk berkawan dah dengan geng-geng kontraktor. Bukan salah kawan dengan geng-geng kontraktor tu, tak salah. Dia berkawan dengan geng-geng kontraktor tu tak salah. Dia pun berkawan dengan geng-geng kontraktor tu. Bila dia berkawan dia pun belajar kat depa lah, apply lesen apa semua dok sampai dia pun jadi kontraktor. Bila dia jadi kontraktor, dia tak mengajar lah. Satu hari sebelum Covid itu ni, saya balik ceramah daripada Perak. Jumpa dengan dia dekat RNR Gurun. Malam. Saya pun tengok dia. Tengok dia pun main tegur. Dia kata, "Syekh, main mana?" Saya tengok, "Lah, ustaz ke?" Saya tanya dia. Tapi tengok dia pun tak nampak rupa ustaz. Seluar jin, baju kemeja batik ni, rambut merelik belah tepi. Saya kata, "Lah ustaz, main mana?" Dia kata dia baru sampai daripada Johor. Dia nak balik rumah dia lah di Changlun. Saya kata, dia tanya saya, "Yang tak main mana?" Saya kata baru balik ceramah dekat Perak. Saya kata, "Lah ustaz duk buat apa?" "Ana lah," dia kata, "duk buat ni lah, ana duk buat kontrak dia dah, buat kontrak. Ni ada sikit lah projek dekat Johor apa." Saya tanya dia, "Lah tak kuliah tak mengajar ke?" Ayat apa dia kata dia? Dia kata tak mengajar lah, dia kata kuliah ni lambat kaya.
Oh ya ada, sampai ada. Ha. Ada. Dia kata lambat kaya, dia kata. Saya dengar. Oi, jadi lagu tu terkejut. Bila dia sebut kalam tu, dia kata tak mengajar. Dia kata lambat kaya. Kita jadi macam lagu tu orang tempat. Allah. Dalam hati kata awak hang ni cakap lagu ni. Saya pun oh ya. Ha, dia kata lambat kaya. Dia kata buat projek ni dia kata senang kaya. Siapa? Sembang. Saya pun kata dia baru sampai. Saya nak ni. Saya pun malas nak bercakap. Saya nak balik. Saya tanya Ustaz, anda nak minta dari lu nak balik jauh kita. Ni keluar 2-3 hari dah tak balik rumah. Oh, dia kata okey. Bila saya pun nak salam dengan dia, sebelum nak salam tu dia buka wallet, dia ambil duit dia kira prak 500 dia bawa balik dia lipat. Dia salam tu dia kata apa tu? Ni tampung hak depa bayar tak cukup. Kalau Pak Su duduk tempat dia, Pak Su rasa hina tu. Ha. 500 tu banyak tak? Banyak. Tapi cara tu, dia tak nak ambil, dia tak tampung hak depa bayar tak cukup. Weh, hebat kan. Juah, ni orang panggil juah. Saya pun kata, barakallahu fiik, ana terima Ustaz, ana terima. Ni saya bubuh dalam poket baju dia. Ana amanah kat Ustaz, nanti Ustaz tengoklah. Mana-mana anak yatim, mana-mana orang yang kurang berkemampuan, ana amanah kat Ustaz untuk bantu mereka. Ni duit. Saya pun jalan balik. Dalam hati saya kata jual. Bila saya berjalan balik, kawan-kawan kontraktor dia tu biasa jumpa saya tau. Kawan-kawan kontraktor yang perkenal dia dengan dunia kontraktor ni. Kawan-kawan kontraktor ni kata apa? Ustaz, kalau boleh nasihatlah dia sikit. Lepa ni kata. Lepa kata apa? Kami ni Ustaz, nak nasihat kat dia. Kami ni biasa, dia Ustaz. Balik luar negara mengaji agama. Tolong Ustaz, lajak lebih daripada kami. Ni kawan-kawan kontraktor ni. Hak geng kontraktor ni pun bukan jenis semua. Hak jenis hak jenis 4 lebih geng masjid ni pun berlambak hauk. Geng kontraktor ni pun. Geng kontraktor ni kata Ustaz, lajak lebih daripada kami. Dan saya tak mau cerita lah geng kontraktor tu cerita apa pasal dia. Saya tak mau cerita dah. Tak mau naik. Tak apalah, saya pun dengar. Allah Pak Long, orang duk tengah galak, kita nak bagi nasihat. Tak kena. Lah kali kita fikir lagu tu. Hang bukan takdir agama. 2-3 kali kawan-kawan kontraktor tu ada yang duk call kita apa, dia kata Ustaz kalau boleh tolonglah Ustaz, tolong Ustaz. Pada lajak ni, saya kata lagu ni lah, abang lah nasihat dia abang oi. Saya ni tara makna nak nasihat dia. Orang bila dia naik, dia lupa daratan ni. Sebab ada satu kawan dia kata, kontraktor juga kata, dia biasa kata dekat kawan kontraktor tu, aku yang nak nasihat aku mesti kaya lebih daripada aku. Tak kata apa betul? Mau dekat saya duk mengajak, mau dekat Pak Su duk bersiang ketam tu, dia tak nak dengar Pak Su. Dia tanya pula siapa kaya, hang aku. Tak boleh kata apa. Kawan kontraktor seorang tu kata, dia biasa kata, yang nak boleh nasihat aku mesti kaya lebih daripada aku. Tak apalah, Covid. Bila Covid apa semua masa tu, Allah uji dia kejatuhan. Dia punya bisnes jatuh tu. Dia mula jadi macam-macam masalah lah. Dan Allah Ta'ala uji dia Pak Long. Sebelum dia meninggal tak? Sebelum dia meninggal, dia tak sedar diri lebih kurang seminggu. Dia jatuh, dia tak sedar diri. Dan Pak Su tahu dia jatuh di mana Pak Su? Di tempat pusat karaoke. Dia pergi karaoke, dia kebah di pusat karaoke tu. Dia tak sedar seminggu, lepas tu dia meninggal. Allah uji dia.
Tolong, takut yang ni tolong. Saya tak mau. Sebab tu saya kata, dakwah ni, kita duk main mengajar, kita duk main duk bagi kuliah ni, bukan kerana kita nak kaya. InsyaAllah tak susah Allah jaga kita. Tetapi ini adalah sumbangan kita untuk agama. Saya tak pernah anggap ini satu kerjaya. Terus betul tak? Tak. Saya tak pernah anggap kata yang ni sebagai satu kita ni nak cari pendapatan, kemasyhuran dan kemegahan. Tak. Ini kerja kita. Kalau ada orang nak mengaji agama, hanya jangan kira berapa orang. Ni kalau tempat orang tak ada, tak mau pergi mengajar. Sebab apa? Sebab tak syok mengajar ni orang tak ada. Lebih baik saya pergi tempat yang lebih ramai orang, yang lebih manfaat. Tak. Sebab tani bayar sikit, orang tak ada. Cuba sekali kuliah 5,000. Tapi jemaah ada 7 orang. Dia main mengajar ke tak betul? Mai. Pak Su kata, Ustaz tak hidup mai lah, orang tak ada. Tak apa Pak Su, 7 orang tu pun orang bukan menatang. Ni kalau semayang elok, mai. Pasal apa? 5,000. Tapi kalau bayar RM50, 40 orang jemaah duk ada. Dia mai. Saya takut tau. Sebab tu saya kata, dalam hidup saya duk minta ke Allah, ya Allah, aku nak mati di tempat meja kuliah, kursi kuliah aku. Saya nak mati tengah mengajar. Cuma jangan malam ni lah. Bagi lama sikit lah. Jangan malam ni. Tak mau long mati dekat Krabi, tak mau. Tok guru saya, ustaz dia kata dulu, orang mati atas jadah, yang dia mati atas perut siam. Tok ustaz dia kata lah. Minta doa mati elok. Saya pegang sampai kelar. Allah yarham Ustaz Mahyudin Harun. Guru saya lah, guru Nahu, guru ni dia duk ngajak. Dia duk ajak doa suruh mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia kata pesan ni anak nak pesan. Mati ni biar atas jadah. Ni orang mati atas jadah, hamba mati atas perut siam. Ni. Sebab tu jaga Pak Long. Buatlah benda yang baik, kita nak mati ni. Keterangan. Yang dimaksudkan dengan sesuatu yang memutuskan segala kelazatan ini ialah mati. Mati adalah suatu hakikat atau kenyataan yang dipersaksikan oleh setiap manusia hidup di atas permukaan bumi ini. Kematian ni Pak Long tak boleh elak. Sebab apa? Kita duk tengok. Adik-beradik kita ada yang mati. Tapi bodoh tak bodoh kita ni, bengong tak bengong kita. Ni bukan orang lain, diri kita. Kita ni kalau tengok benda-benda bahaya depan mata, kita akan ambil iktibar. Betul tak? Kita akan habaq kat kawan kita, jangan duk naik laju. Hari tu tani, hari tu ni. Hari tu tojun dia jadi melompat lagu tu masuk dalam parit. Mati dia apa? Jaga. Benda bahaya. Tapi kematian Pak Long, orang yang mati ni kita duk tengok, tak pernah kita ambil iktibar pun. Ni jangan duk minum manis banyak-banyak orang kencing manis. Kawan aku hari tu ni kerak kaki. Tak manis dah minum. Duk minum ayak tawak. Nak betul tak? Ayak tawak bunyi boleh dah tadi. Tak berani. Tak berani nak minum ayak manis. Kerak kaki. Kaki pergi dulu. Dia duk ada lagi. Kaki masuk dalam kubur dulu. Dia duduk atas bumi lagi. Aku tak berani minum ayak manis. Aku tak berani Pagi-pagi pun dulu duk kopi tarik, Nescafe tarik, teh tarik. Lah dah kopi O panas kosong. Allahu, kita kata kat dia, hang minum buat apa kopi O kosong, baik hang minum ayak suam. Pahit berdengung kopi dia. Tapi nak bagi ada warna juga. Tadi kopi O kosong baik hang minum ayak suam. Nak minum kopi O kosong nak surung pun teruk. Cicah pula dengan roti bengali. Tu pun bukan hak putih tu. Ambil hak kulit berutu macam pungkok negro tu. Cicah dengan kopi O. Tak mau dah makan manis-manis. Kawan aku kena kat kaki. Dia berjaga. Tapi
Tapi duk tengok orang mati, dia tak pernah ambil iktibar. Kotlah dia tengok orang mati, dia kata, jomlah aku pun tak mau dah. Dia kata, aku tak mau dah. Tak mau apa? Aku pun tak mau dah. Dia kata, duduk-duduk buat benda-benda ni pelik-pelik ni, aku tak mau dah. Cukup dah. Aku tengok din orang itu mati, Allah. Aku duk fikir dia ni apa yang dia nak buat balik. Tiap-tiap malam duk main daun teruk dengan kita. Quran haram tak pernah pegang. Duk pegang daun teruk ni. Tiap kot lah dia nak baca Quran malam-malam dah. Duduk kat bangsa tu daun teruk. Habis teruk ayak biak. Habis ayak biak. Main telefon. Sekali habis main telefon balik. Esok jaga pukul 12. Mangkit, mandi, makan, terkedarah apa. Tak motor pergi kedai kopi punya makmuh. Sampai petang. Petang pergi tahan burung. Duk main dengan burung. Habis maghrib balik mandi-mandi apa. Lepas maghrib makan kat rumah apa. Start motor pergi melepak. Tu je rutin harian. Tak ada dia nak main mengaji apa Pak Long. Duk tengok aku tak mau dah. Tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab ramai orang menyangkakan kehidupan ni dia berakhir, tentang kematiannya. Habis pejam mata mati, habis. Setuju tak? Orang duk menyangkakan lagu tu. Setuju tak Pak Long? Setuju tak setuju pun, hak tu kenyataan. Dia tak nampak azab dalam kubur. Dia tak nampak azab di akhirat. Dia tak nampak. Dia tengok, tapi dia tak ada apa. Mati dah nak. Mati, tak tu lah. Ni kata ni. Di setiap masa kita mendengar manusia yang hidup di atas permukaan bumi ni. Di setiap masa kita mendengar berita kematian. Ada yang mati setelah terlantak beberapa hari di hospital. Ada yang mati sebab terjatuh daripada bangunan tinggi. Ada yang mati kerana lemah dalam air. Ada yang mati dengan tidak disangka-sangka. Dan banyak pula yang mati daripada akibat nahas di jalan raya. Hak jenis kematian. Tok Syekh kita kata, ada mati bab penyakit. Awak Din mati tak? Din tu mati kena serangan jantung. Tu no. Dia duk buat apa tu yang dia kena serangan jantung? Duk gelak. Gelak. Jalan. Pak Long kalau dengar mati bang kita tu mati hari tu no. Mati dah. Mati dah. Dia mati dia buat apa? Allah pilih dia tak sangka mati tengah duk dengar kuliah. Bagus Pak Long. Dia dengar kuliah. Daripada yang kuliah siapa? Kuliah Ustaz Usam. Allah Pak Long. Mati pula majlis-majlis saya ni. Tapi yang duk mati kerak tak kat pergi balai Pak Long. Dia kena bagi statement. Yang duk mati kerak kat majlis dia. Dia kena bagi statement kat balai polis. Dia kata mati dah mak dia memang duk pergi kuliah. Pergi. Lalu duduk sandak, tu dia lena. Itu orang nak mayang pun dia tengok duduk sandak, duduk lena lagi. Tolak jatuh orang Allah. Pak Long, kalau Pak Long dia bagi pilihan lah Pak Long, mati di rumah dengan mati dalam masjid, Pak Long pilih yang mana? Mati dalam masjid. Malam ni boleh? Mau nak mati dalam masjid. Cuma jangan malam ni lah. Dan lah Ustaz, nak raya. Tak tahu apa hari dah nak raya. Ni dia mati ni. Mati kemalangan. Mati macam-macam dia kata. Yang paling kita takut tu apa dia? Mati yang tak disangka-sangka. Mengejut. Pagi tadi duk elok tak tahu mati dah. Hak ni saya jadi juga. Duk sarapan dengan dia. Duk sarapan. Dia ni orang-orang kampung saya jenis duk jogging. Hak jenis tiap-tiap pagi 15 20 kilo ni punya jalan ni. Umur 60 kalau kita tengok macam umur 49 dia punya badan dia steady tu. Dia pencen atau ni dia pencen 2 bulan aku tu. Duk jalan ni, duk jogging ni, duk jalan.
Dia bukan duduk berlari ni, duduk berjalan 15 kilo. Steady. Habis dia berjalan apa semua, dia berhenti lah main minum dengan saya. Saya duduk dekat kedai kopi tu. Kita tak ada berjalan apa. Jalan dari rumah main kedai tu lah, naik motor. Dia main-main, saya kata, bang, jalan lah. Dia ni bekas custom. Dia kata, ni dah, berapa kilo ni? Tak banyak ustaz, baru dapat 22 kilo. Oi. Tu sekali balik rumah. Dia pergi jalan balik rumah lah, tengah 2 kilo lagi. Makan apa dia pun, minum, makan apa semua. Habis tu dia balik. Jalan balik. Dia balik di rumah pula, bukan dia balik duduk lena apa long. Jenis orang cermat ni. Pagar rumah dia, guna pokok teh. Tahu pokok teh? Dia trim, bukan lagu bulu ketiak kita. Ceragah lah. Trim elok. Ya tu. Tanam pokok teh, buat pagar. Bagi kita tak tahu ni pokok teh ke pokok teh ke ni. Nampak ceragah macam bulu hidung, bulu ketiak. Ni jenis orang cermat ni, dia trim elok. Rumah dia pun Pak Long, nak cari daun kering pun payah. Jenis dia ada satu batang kayu tajam tu, sambil duduk jalan, cak, dia kutip tu, sampah ke. Cermat. Orang cermat. Saya duduk pergi makan nasi, rumah dia kan, kadang-kadang. Tengok belanga bini dia, Allah Mak Long, pungkuk belanga pun boleh suluh muka. Mak Long coba balik tengok pungkuk belanga Mak Long, macam pungkuk negro, betul. Pungkuk belanga boleh suluh muka. Jadi orang cermat ni. Dia balik, dia duduk buat kerja depan rumah dia. Lebih kurang saya pisah dengan dia lebih kurang 9:30 gitu. Tak tahu pukul 12, lepas tu lepas telefon meninggal. Terkejut lah. Lepas telefon ni ustaz lagi kata tak pergi mana mayat apa? Mayat apa? Saya kata hang mengarut lah. Pagi tak sat baru dia duduk sarapan dengan dia. Lah ustaz meninggal sungguh dah. Saya kata hampa ni betul ke tak? Pagi tadi bukan hantu kot dia main makan dengan aku. Dia kata betul lah pagi tadi dia pergi kedai tu dia duduk makan dengan ustaz. Dia balik rumah ustaz, dia duduk bersih depan rumah dia, duduk kerat pokok apa semua. Habis tu dia nak masuk belayak. Tergelincir dalam belayak, terlentang dia tuh kepala kena bendui tu, berdarah. Ketak meninggal. Hak tu yang takut Pak Long ni. Doa lah, mau nak mati pun bagi Allah Ta'ala bagi tanda-tanda sikit. Duk ngap 3-4 hari tu dah, jangan lama ngap, bertepiak habis lah. Dan nak tobat, dan nak istighfar. Takut Pak Long ni. Mati aksiden. Takut tu. Saya duk doa dah, ya Allah mau nak pergi aku mati pun biar ngap 2 hari 3 hari. Dan dah keluarga pun nak bersedia. Sampai lepa pun dah ada rasa tak apalah ya Allah, mau nak ambil pun kami redha, tak apalah. Ni tak dan Pak Long oi, duk elok isap rokok tu accident. Allah, ni yang takut ni, jenis-jenis kematian ni kita minta Allah Ta'ala bagi yang dan kita nak buat persiapan. Tahu mana apa tu? Dan bermacam lagi jenis kematian yang kita saksikan. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mengetahui nasib seseorang di akhir hayat. Kita ni nak berakhir lagu mana tak tahu. Yang tahu ni hanya Allah ya. Allah yang tahu kita ni nak berakhir lagu mana. Kita tidak tahu bila akan nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut. Tak tahu. Kalau tahu senang. Dalam surat beranak tu dia buh tiap-tiap. Tarikh beranak, tarikh mati. Pak Long bayang kalau kita tahu tarikh mati kita. Habis kuliah duduk sembang bawah bangsa tu. Sambil duduk buka daun rokok. Hang bila aman? Aku ada 15 tahun lagi. Tu no. Syok Dia tanyalah, Abang Alim bila? Dia kata aku minggu kedua lepas raya. Dia kata. Tak tahu rumah tu buka masjid dan terkedarah ke tak. Minggu kedua lepas raya ni. Kalut tak betul? Kalut betul tak? 10 malam terakhir ni, 2 sah yang pertama semua geng-geng anak mati lepas raya kan. Hak 15 tahun semua duduk belakang. Puak ni main hampa duduk belakang weh. Hampa dah lagi raya puasa tahun lepas kami tak ada lah.
Dosa yang pertama ni. Teriak tu tak tahu nak abang lah. Mayang raya bersedih. Tak maaf lah Tok Imam. Tok kata lebih kurang. Tok Imam kata buat yang teriak. Lusa. Dia kata. Kalut. Kalau kita tahu mati bila. Pakai tak hidup dah. Kalau tahu mati bila. Kita hidup dah. Semua ni kata buat apa dah. Jangan sembang setahun lagi nak mati pun tak ada semangat dah. Pak Long tak percaya, cuba tengok orang hak tahu tarikh mati dia bila. Hak nak kena gantung. Hak nak kena gantung. Lah tak ada lah. Hukuman gantung tak ada dah dulu, cuba tengok. Hak nak kena gantung. Cuba sembang tengok dengan geng-geng penjara hak duk jaga. Bila bawa, dia duk tanya, berapa hari lagi tuan saya? Hoi, lepas kata ustaz kita nak abang kat dia. Kita duk jaga dia banyak tahun dah ni ustaz. Dah macam kawan dah. Tak tahu mai dia tanya, saya ni berapa hari lagi kita nak kena gantung? Nak abang dia? Seminggu lagi. Berapa hari lagi kita? 5 hari lagi. Berapa hari lagi tak tahu? Allah. Bila keluar tu nak pergi kat tempat gantung tu, bukan berjalan dah, kena heret. Sebab apa? Sebab tahu nak mati bila. Macam satu orang dah dia pergi scan, doktor kata kena ada kanser. Hang boleh hidup lagi 4 bulan. Agak-agak dia nak main menyembang lagi di kedai. Celaka aku tak saat ni. Doktor kata 4 bulan lagi nak hidup. Tak ada dah Pak Long. Tak ada dah. Kau balik daripada hospital dia singgah kedai kopi. Haram doktor tu. Dia boleh habaq aku 4 bulan lagi. Tak ada dah. Terus balik rumah ni. Kawan dia duk abang. Dia kata ni hampir tengok. Pandin kita. Doktor abang 4 bulan lagi. Pergi rumah dia pun duk atas kursi roda. Assalamualaikum, Din. Kena seminggu Pak Long. Jam tangan duk tani ni. Kurih Pak Long tak makan apa. Dulu pakai jam tu, jam radio tu kaya teriak ni, macam tengok tak? Jam radio tu kaya teriak hak mai ya. Dulu pakai duk tani, kena minggu duk tani ni kurui. Allah, tak tahu lah aku. Sebab tu Allah tak nak tutup. Tak tahu mati bila tu duk seronok. Ya. Seronok main TikTok, kelas-kelas tengok perempuan duk berjoget, tarik balik waktu turun tu. Padahal dia tak tahu 4 jam lagi nak mati tu. Duk main TikTok. Duk orang lepas kuliah di Sangkok. Tarik. Dia kata motor ni zakat dah. Ni hak dua orang ni nak mati lagi 4 jam ah. Cara ni boleh kat kita. 2 bulan dah pergi klinik buka buku. Sembang. Ni 2 bulan apa? 4 jam lagi yang nak piak. Tapi tak tahu bila tu yang duk berangan seronok ni kita tak tahu mati bila. Di tempat manakah badan kita akan terkujur sejuk kedinginan dan sudah tidak bergerak lagi? Tak tahu nak mati tak mana? Tak tahu nak mati tak mana? Duduk di bagan nyok belum tentu mati bagan nyok. Kita ni doa lah mau nak mati kat luar pun Mekah lah Pak Long. Lain pada tu tak payah lah. No. Mau mati di Mekah ni alhamdulillah lah. Mau tanam pun kemas sikit lah Pak Long ikut Mekah ni. Hak mati semua dia buat umrah. Mayang pun di Masjid Haram. Allah. Tak mau Pak Long. Bangkit pun nanti tengok-tengok belah kanan tu Imam Masjid Haram. Oi kemas Pak Long. Tengok kat depan pula Tok Bilal Masjid Haram. Oi kemas Pak Long. Beralih tepi nampak saya. Tahu dah nak duduk tak mana Pak Long. Tahu dah. Tahu dah. Ni mangkit duk tengok ada depan tu lagu Din duk tengok gemak belu dengan aku jahanam Pak Long. Mau nak mati pun pergi matilah kau belah-belah Mekah, kau belah Madinah tu. Lain pada tu mati kat Baganyok sana orang nak urus. Ketika itu roh kita akan naik ke atas langit. Kita pun belum tahu lagi apakah roh kita akan diterima untuk berhimpun bersama arwah para anbiya, syuhada dan ulama, ataukah akan ditolak dan dicampakkan ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah. Tak tahu Pak Long, tak tahu.
Dia tak tahu kita ni nak duduk tak mana. Mudah-mudahanlah syurga Pak Long. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita pergi mengusung jenazah orang lain. Nanti pada suatu hari, kita akan diusung pula oleh orang. Lah ni kita duduk pergi mengunjung orang. Nanti orang pula main mengunjung kita. Lah ni kita duduk baca Fatihah dekat orang. Nanti orang pula baca Fatihah dekat kita. Lah kita duduk tahlil dekat orang. Akan sampai satu masa, orang pula akan tahlil dekat kita. Hari ini kita pergi untuk sembahyang jenazah orang lain. Nanti pada suatu hari, orang ramai akan datang untuk menyembahyangkan kita pula. Suatu hakikat yang pasti akan terjadi. Namun, ramai orang yang melupakannya atau sengaja tidak mau mengingatinya. Dulu, tahun lepas, haduk main duk selawat tarawih dengan kita ni ramai. Berapa orang dah mati? Duk main duk buka puasa dengan kita di masjid dulu ni. Berapa orang dah mati tahun ni? Berapa orang dah mati belum? Kita pun tak tahu. Dulu duk ma'bud ta'bud, ma'bud ta'bud, ma'bud ta'bud. Tahun ni tak ada lah. Tinggal Pak Long seorang. Pak Long pun penat tahu mana boleh selawat. Assalamualaikum. Apa tu yang bunyi? Penat. Dulu bukan main kemas. Assalamualaikum. Tahun ni penat. Assalamualaikum. Bunyi lagu tu lah. Bunyi-bunyi juga tapi tak penuh. Bukan kita tahu. Mengingati mati adalah satu pencuci hati yang sangat berkesan. Dari sanalah kita memasuki pintu keinsafan dan kesedaran. Nak sedar, nak insaf, tak ada jalan lain melainkan kena ingat kepada mati. Kita akan berfikir dan akan membuat pertimbangan terhadap sesuatu yang mahu kita lakukan, bukan hanya untuk masa 10 atau 20 tahun saja, tetapi kita akan berfikir untuk masa depan yang lebih jauh daripada kita. Orang yang cerdik ni, orang yang mengingati masa depan dia. Satu orang bisnes, saya cerita lagu ni. Satu orang bisnes, dia akan tahu dah dalam 2 tahun akan datang apa yang aku mau daripada perniagaan aku. 5 tahun akan datang apa yang aku mau perniagaan aku. 10 tahun akan datang aku mau. Dia akan ikut. Tu yang dia panggil roadmap, dia akan buat. Aku nak capai target macam ni. Okey, untuk 2026. Dia tengok dah 2025 dia muhasabah, dia tengok balik apa. Dia panggil apa? Dia panggil postmortem, bukan puspakom. Puspakom Aceh Aita. Ni sebut pun tak betul ni. Ni kita minggu depan ada mesyuarat untuk puspakom. Nak tengok balik mereka kata puspakom. Datang pula postmortem. Sama lah dengan orang yang mati ni. Tidak. Mati ni apa semua, aksiden ke apa ke, doktor akan buat postmortem, bukan puspakom. Ni ada orang Kok Diang dulu ni, dia hebat kat kita. Dia kata, ayah saya Ustaz nak mayang tak pergi lepas asak ano. Lah ayah duk nak duk hospital tak doktor dah buat puspakom. Kata ayah nak tukar nama apa pula. Doktor nak puspakom ayah dulu. Kita tak tangkap lagi benda tu. Awak ayah jadi ikut mana? Dah pasal dia Ustaz tak cukup 50 hari, doktor nak kena puspakom tu. Bedah tu puspakom pom datang oi. Postmortem bodoh. Saya kata bukan puspakom. Dia kata ni doktor nak puspakom ayah dulu. Dia akan buat mesyuarat dengan staf dia. Okey, tahu mana kita punya lagu ni. Tu nama dia muhasabah. Kita pun lagu tu belum. Tahun ni nak habis dah 2025. Muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah dulu. Tang mana aku tak kena, tang mana aku tak betul. Muhasabah. Buat. Kita nak tahu. Aku ni macam mana masa depan aku? Akhirat ni lagu mana? Hidup aku ni lagu mana? Kuih tu tapi perangai kuih tak berubah. Kuih sakan ada.
fikiran dan pertimbangan kita menjangkau negeri akhirat yang memakan masa jutaan tahun ke hadapan, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Kita berfikir untuk menyusun masa depan kita di alam kubur nanti, di padang mahsyar, ketika dihisab dan ketika dihadapkan ke mahkamah Tuhan Rabbul Jalil. Maka perlulah dibuat perancangan yang teratur untuk kita dapat selamat daripada api neraka dan mendapat keberuntungan dengan memasuki syurga yang penuh dengan segala kenikmatan dan kelazatan. Insya Allah kita nak masuk dalam syurga, Pak Long. Yang inilah sepuncak-puncak nikmat kita nak masuk ke dalam syurga. InsyaAllah mai bulan depan kita nak baca pula Nabi nak abang, jauhilah tempat rehat hak sempit. Nabi kata, jauhilah tempat rehat yang sempit. Lagu mana nak buat? InsyaAllah kita akan baca pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan doa dulu, lepas tu ada benda yang saya nak umumkan sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.